Hak mana antara hak tua-tua hak pelawak-pelawak? Hak pelawak-pelawak tu beli kapuyu. Beli kapuyu. Apa beli kapuyu? Mak kata kalau kapuyu pun dalam rumah, syaitan tak masuk. Ikan puyu ada satu syaitan mana nak takut? Mumpul ikan tergigi dia masuk lagi. Faham lagi? Biasa tengok ikan tergigi dalam air. Oh, King of the Ocean dia panggil. Raja laut. Ikan tergigi tu raja laut. Dia boleh buat segala jenis masakan. Betul tak? Goreng pun sedap. Nak? Ikan merah goreng tak sedap. Nampak? Ikan gerong tak sedap goreng. Power dia ikan ni. Hebat dia. Jadi takut tak syaitan dengan ikan puyu? Dan syaitan takut benda. Sebab syaitan ni benda gaib. Maka kita perlukan nas. Nah kata Nabi sabda, inna syaitan la yadkhulu baitan tuqra'u fihi suratul Baqarah. Kama qala. Sesungguhnya syaitan tidak masuk dalam rumah yang dibaca dalam rumah itu surah Al-Baqarah dan ayat Quran yang lain. Itu baru betul. Tengok tak? Oleh tanah ikan puyu ikut kemak pada. Tu emak ayah ada kau. Ayah kata, ayah suruh gantung tu unduk-unduk kuda laut kan. Hak mampu dah. Mumpah kuda lomba masuk lagi. Faham tak? Tak usah kata kuda laut banyak tu. Dah nak kan dia tak dengar. Orang ngajar dia kata ngajar kata orang. Orang ngajar dia kata ngajar politik. Lepas tu bodoh mampu. Faham? Ada pula kata unduk-unduk. Baca surah Al-Baqarah. Faham? Inna Allah la yastahi an yadriba masalah bi akhwat. Syaitan takut. Toki hari toki, taib si buat tamdo. Apa ni besim dia? Jangan cara. Toki ni apa taib si syaitan tak masuk. Toki tu syaitan dah. Nampak? Pelawak kanak cucu. Nampak? Tapi tak semua orang tua tu tak betul. Ada betul. Ada betul. Kalau kita duduk nerak, jangan awi berulang lakah tak belakang terbang. Mati mok lagi. Ingat tak dulu cek-cek. Tengah dah nerak. Lalu berulang mati mok lagi. Kita dengar bangun gini. Betul tak? Habis bangun takut nerak. Mati juga mok. Ingat tak hati pakai bila-bila. Nak.